Okay, Assalamualaikum. Okay, hari ni saya nak test mic Boya. Okay, BY V3 yang ni. Ada casing, ada dua mic. Lepas tu saya dah sambung dekat phone sekarang ni yang Type C nya. Ada satu lagi yang sekejap. Ambil ni dia combo dengan yang ni. Saya tak keluarkan lagi. Yang ni. Yang ni lightning nya. Okay, dia ada dua-dua. Saya pakai yang Type C. Type C ya. Mic tak sambung lagi. Okay, letak sini dulu. Okay, kita test, kita berpandukan. Sini tak nampak kan? Okay, nampak tiang api kat sana. Ini ada tiang api sini satu. Lebih kurang 30 meter lah ke sana. Okay, nanti saya jalan ke sana, kita tengok. Okay, kita test kualiti suara ni macam mana. Dia declare boleh pergi kepada 100 meter, lebih kurang lah 100 meter. Okay, ini tiang api pertama, lebih kurang 30 meter lah jarak. 30 meter. Okay, display gambar tak clear dekat saya punya watch. Okay, ni 30 meter, lebih kurang. Pergi tiang api kedua, jarak tiang elektrik kepada tiang elektrik lebih kurang 30 meter lah. Yang ni 60 meter, tiang elektrik yang kedua 60 meter. Tengok dengan suara clear ke tak. Okay, kita pergi kepada 90 meter ni tiang, tengok clear ke tak. Okay, yang ni tiang elektrik yang ketiga, lebih kurang 90 meter. Saya pergi lebih sikit. Okay, yang dia declare secara kasar lebih kurang sini 100 meter, tengok clear ke tak. Ni tiang elektrik yang keempat. Saya jalan sini, balik ke sini, balik ke 30 meter. Saya dah test sebelum ni, 100 ke 120 meter tu memang garanti okey. Ni baru saya rekod betul. Itu memang saya test saja. Memang terbaik ya. Untuk pembelian barang terbaik ni Boya BY V3. Okey, untuk pembelian boleh tekan back di bawah. Jangan lupa komen, like, share serta follow. Terima kasih kerana support. Assalamualaikum.